Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra Muhammad Fahmi dari Sekolah Kebangsaan Jawi, Pulau Pinang. Hari ini saya ingin mengulas sebuah bahan bacaan kanak-kanak yang saya dapati dari internet. Bahan bacaan yang ingin saya ulas bertajuk Anak dan Kura-Kura. Buku ini mengisahkan tentang seekor anak yang sombong dan seekor kura-kura yang rendah diri. Tetapi tabah anak sering memperlekeh kura-kura kerana pergerakannya yang lambat. Dengan rasa angkuh, anak mencabar kura-kura berlomba lari dengannya. Tanpa disangka, perlombaan itu memberikan pengajaran besar kepada anak. Walaupun kura-kura bergerak perlahan, dia tidak pernah berhenti dan terus berusaha dengan tekun. Sebaliknya, anak terlalu yakin dengan keupayaannya sehingga tertidur di tengah perlombaan. Akhirnya kura-kura yang tekun dan sabar itu menang, membuktikan bahawa sikap merendah diri dan usaha berterusan lebih penting daripada kesombongan.